Assalamualaikum guys, we meet again. Dalam episod 2, saya cerita tentang course objection. Dalam episod ketiga, saya bedah spreadsheet untuk tunjukkan strategi menjadikan RN95 kepada workflow yang berkesan. Tapi cost bukannya halangan terbesar untuk bisnes SME. Halangan terbesar SME untuk menggunakan AI adalah emosi. Owner risau, staff akan rasa terancam, staff pula risau akan kehilangan kerja. Kedua-duanya takut dengan perkara yang sama tetapi dari sudut yang berbeza. Jadi saya nak relaikan kerisauan emosi SME dalam episod kali ini dari sudut kerja ataupun role dan tugasan ataupun task. Sebab kalau owner faham distinction ini, semua argumen tentang AI akan ganti bekerja adalah tersasar dari realiti SME Malaysia. Ada kenalan saya bernama Hafiz, seorang designer di Cut Rose Print and Design. Dia dah 4 tahun bekerja dengan kedai ini. Dia pernah tanya saya satu soalan. Ni, saya nak tanya lah kan. Satu masa, AI ni akan ganti ke buat kerja-kerja di syarikat? Saya bagi tahu satu perkara yang dia tak expect. Taklah. AI ni tak akan ganti korang. Ia akan ganti kerja yang korang benci untuk buat. 3 minggu lepas tu Hafiz balik awal ke rumah. Bukan sebab kerja dia kurang, tapi sebab dia tak nak lagi buang masa untuk buat draft mock-up yang customer dia dah reject 4 kali. Hari ini saya akan tunjukkan apa yang telah saya bantu perniagaan Cut Rose Print and Design selepas memperkenalkan owner kedai ini kepada AI dan kepada 4 staf mereka. Tanpa perlu pecat pekerja sedia ada, tanpa drama, tanpa ada sesiapa rasa terancam. Sebelum saya mula cerita tentang kedai Cut Rose, saya nak jelaskan satu perkara ini. Rasa takut terhadap AI ganti pekerja bukan paranoid yang tiba-tiba muncul. Ia ada asas berdasarkan benda-benda yang berlega di dunia maya. Anda buka TikTok, anda tengok seorang influencer cerita bagaimana AI akan ganti 40% kerja dalam masa 5 tahun akan datang. Anda baca berita, McKinsey keluar laporan, World Economic Forum keluar laporan. Semua sebut tentang bagaimana AI boleh gantikan sejumlah kerja manusia tidak lama lagi. Tapi apa yang tak diberitahu dalam laporan itu adalah pecahan antara job, kerja sebagai role dan task, tugasan dalam role itu. Seorang pekerja, dalam satu hari dia bekerja, ada banyak task berbeza yang dia buat. Designer macam Hafiz, dalam satu hari, dia akan buat beberapa task ni. Yang pertama, dia layan briefing customer yang masuk melalui WhatsApp. Dia materialize maklumat dari pelanggan itu menjadi konsep awal. 3 hingga 4 mock-up draft awal. Kemudian dia refine konsep yang sudah dipilih oleh customer. Dia polish final design. Dan dia hand over final design kepada Pak Cik Rashid untuk print. Dia lakukan quality check selepas print selesai dan dia uruskan feedback customer tentang artwork yang dihasilkan. 7 task dalam sehari. Antara 7 task ni, hanya ada satu je task yang AI boleh handle dengan baik, iaitu generate konsep awal dari maklumat briefing dari customer. 6 lagi tugasan itu masih perlu diuruskan oleh manusia, oleh Hafiz sendirilah. Bila berita cakap AI replaces 40% of design work, apa yang mereka maksud sebenarnya? 40% of task, bukannya 40% of designer. Jadi kita tak boleh pukul rata semua berita yang ada dalam alam maya ini sebagai fakta. AI akan ganti designer syarikat itu.
Jadi itu adalah mitos yang disalah tafsir oleh kebanyakan orang. Okey, jadi apakah cara fikir yang betul untuk dilema yang baru timbul ni? Setiap kali ditanya soalan ini, saya akan guna pakai satu framework yang ringkas. Setiap kali ada cerita baru yang timbul, AI akan ganti X, saya akan tanya satu soalan. X tu job atau X tu task? Task ni adalah unit tugas yang ada pattern yang jelas. Sebagai contoh, buat tugasan berulang, output yang boleh dijangka. Sebagai contoh, tulis quotation dari briefing customer, draft caption Facebook, format invoice, generate konsep awal dari maklumat briefing, ataupun ringkaskan transkrip meeting dan sebagainya. Job adalah role yang ada banyak task. Plus, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan hanya oleh manusia, seperti membuat penilaian, interaksi dengan manusia lain secara real time, context switching, dan tanggungjawab yang sukar dipindah kepada AI. Sebagai contoh, bagaimana untuk menjadikan designer di kedai print yang faham keperluan customer di Kelang yang nak cetak kad jabatan kahwin versus customer corporate yang nak cetak laporan tahunan untuk syarikat mereka. Kedua-dua tugasan ini perlu approach berbeza, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh AI setakat ini. AI ini sangat bagus dan berkesan untuk lakukan task yang ada pattern. AI sangat lemah untuk membuat judgement yang perlukan konteks luas, especially konteks lokal. Jadi, jika anda owner SME, anda tak boleh lagi tanya AI ganti staff saya ke? Tapi apa yang perlu anda tanya, antara semua task yang staff saya lakukan setiap hari, task mana yang repetitif yang AI boleh bantu untuk handle, dan task mana yang perlu diuruskan oleh staff saya sendiri. Jadi bila anda framing soalan macam ini, AI bukan lagi threat kepada staf anda. AI akan jadi sebahagian dari toolkit untuk staf anda untuk bekerja dengan lebih berkesanan. Sama seperti software Photoshop yang digunakan oleh Hafiz, atau macam mesin cutter yang digunakan oleh Pak Cik Rashid. Sekarang saya bawa anda ke kedai Kak Ros Print and Design. Kak Ros buka kedai ini 12 tahun lepas di Bandar Baru Kelang. Dia mula dengan satu mesin cetak digital dan hanya dia yang handle kesemuanya. Sekarang ini dia ada 4 staff, 3 mesin dan operate dari 9 pagi hingga 7 malam, Isnin hingga Sabtu. Ini adalah pecahan staf-staf dia. Hafiz berumur 28 tahun, tugas dia adalah desainer. Dia buat semua desain yang diminta oleh pelanggan dan dia menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop dan Canva. Kini dia dah 4 tahun bekerja kat situ. Pak Cik Rashid berumur 55 tahun, bekerja sebagai operator mesin. Dia operate digital printer, laminator dan cutter. Dia calibrate warna, dia handle paper stock dan dia dah bekerja di situ selama 8 tahun. Aida berumur 24 tahun, bekerja sebagai counter dan admin. Dia layan customer walk-in, dia buat quotation dari briefing yang masuk melalui WhatsApp, dia buat follow-up tempahan yang diterima dan dia sediakan invoice, dan dia dah 2 tahun bekerja kat situ. Manakala Iqbal berusia 32 tahun, dia bekerja sebagai driver dan delivery. Dia hantar tempahan customer, dia pick up kertas dari supplier, dia handle bulk order di luar Kelang. Dia pula dah 5 tahun bekerja kat situ. Plus Kak Ros sendirilah, dia handle vendor, dia negotiate dengan supplier dan dia membuat strategi marketing serta dia layan komplain customer. Jadi 5 orang termasuk owner. Sebelum AI, ini masalah harian Kak Ros. Aida dia buat 8 hingga 10 quotation setiap kali briefing yang masuk melalui WhatsApp.
Setiap satu quotation mengambil masa 20 hingga 25 minit untuk handle. Total dalam 3 jam sehari hanya untuk membuat draft quotation. Hafiz pula, dia buat 3 hingga 4 mock-up draft awal untuk setiap projek baru sebelum customer pilih mana satu design yang mereka inginkan. Masa yang Hafiz perlukan adalah 30 minit untuk setiap mock-up. Tapi jika semua draft sudah dicek, dia perlu draft dengan desain baru yang mengambil lebih banyak masa. Manakala post di Facebook dan Instagram terdekat diuruskan oleh Kak Ros, dan sepatutnya Kak Ros post sebanyak 3 kali seminggu. Realitinya dalam sebulan hanya 2 post sahaja yang boleh dihasilkan sebab dia tiada masa untuk fikir tentang caption post. Untuk follow up WhatsApp customer yang pending, Kak Ros buat sendiri selepas dia tutup kedai. Biasanya sampai 10 malam barulah selesai tugasan dia tu. Sekarang anda perhatikan, antara 4 masalah ini, 3 adalah masalah yang dihadapi oleh Aida dan Kak Ros, 1 masalah yang dihadapi oleh Hafiz. Bagaimana pula dengan Pak Cik Rashid dan Iqbal? Langsung tak terkesan. Kenapa tak terkesan langsung? Sebab kerja Pak Cik Rashid adalah dia operate mesin dengan tangan dia. Dia calibrate warna, dia troubleshoot mesin yang jam, dia handcut design yang custom. Jadi kita memang dah maklum lah, AI ni kan dia tak bertangan, dan AI juga dia tak boleh sentuh dakwat. Manakala Iqbal pula adalah driver lori dan handle interaksi face to face dengan customer semasa delivery. AI juga tak boleh drive lori kan. Daripada 4 orang staff, hanya 2 orang sahaja yang ada repetitive task untuk AI bantu untuk handle. Jadi Kak Ros tak perlu buat staff meeting bahawa kami nak perkenalkan AI pada staff. Dia hanya perlu start dengan satu task spesifik untuk Aida, untuk Hafiz dan untuk diri dia. Untuk minggu yang pertama, Kak Ros fokus kepada quotation workflow Aida. Kak Ros duduk dengan Aida selama 30 minit. Dia buka ChatGPT, tunjuk macam mana base briefing WhatsApp customer dan minta ChatGPT untuk draft quotation mengikut format syarikat. Kemudian dia save prompt template itu dalam notes Aida. Hari pertama selepas bantuan dari AI, Aida cuba pada 3 pesanan customer. Dari 20 minit setiap quotation yang dihasilkan menjadi hanya 4 hingga 5 minit per quotation sahaja. Aida memang terkejut dengan hasil dari sudut penjimatan masa dan tenaga dia untuk task ini. Jadi untuk minggu pertama, Aida save 1 jam setengah setiap hari. Dia guna masa lebihan ini untuk layan walk-in customer dengan lebih baik dan dia dapat follow up tempahan yang pending. Jadi apa yang berlaku? Sales walk-in naik sedikit kerana tiada lagi customer terbiar di meja kaunter. Untuk minggu kedua, Kak Ros fokus pula kepada mock-up workflow Hafiz. Kak Ros suruh Hafiz cuba guna ChatGPT untuk generate konsep awal dari maklumat briefing daripada pelanggan. Pada mulanya Hafiz agak skeptik. Dia ni kan designer berpengalaman, takkan AI boleh bantu kerja yang dia dah lama mahir. Tapi apabila dia cuba testing dengan menggunakan ChatGPT, 3 konsep design telah dihasilkan dalam masa 10 minit saja. Walaupun hasil ketiga-tiga konsep ini tak cantik, tapi Hafiz pilih satu design yang ada idea menarik. Kemudian dia modify konsep idea itu dalam Illustrator, dia polish hasil dia dalam masa 25 minit. Hasil final design lebih bagus dari draft awal dia sendiri sebab dia dah ada starting point dari konsep yang diberi oleh AI. Dari 30 minit per mock-up, kalau 3 mock-up dah jadi 90 minit. Dan dengan bantuan AI,
masa dijimatkan menjadi 30 minit total. 10 minit AI dan 25 minit polish satu design yang menarik. Jadi dia sudah jimat 55 minit untuk setiap projek. Jika average 3 projek dalam sehari boleh dia hasilkan, Hafiz dah save 2 jam setengah dari masa kerja dia. Hafiz dah mula sayang pada ChatGPT. Dia gelarkan ChatGPT sebagai intern yang tak pernah komplain. Untuk minggu ketiga, Kak Ros fokus kepada social media post dan WhatsApp follow-up. Kini tiba untuk Kak Ros gunakan AI untuk bantu dia uruskan workflow seharian dia. Setiap malam Ahad, dia akan spend masa 30 minit untuk guna ChatGPT untuk menghasilkan 12 post Facebook dan juga Instagram untuk minggu seterusnya. Kemudian dia juga akan draft 5 template WhatsApp follow-up untuk customer yang masih pending order. Kini WhatsApp follow-up dia boleh didelegate sebahagian kepada Aida. Aida pilih template, dia edit nama dan hantar terus kepada pelanggan-pelanggan mereka. Jadi apa yang berlaku kepada staff setelah menggunakan AI? Tak ada satu pun staff yang dipecat. Tak ada lagi staff yang terancam setelah melihat bagaimana hasil positif yang mereka terima. Betul tak? Aida kini boleh pulang ke rumah seawal 7 malam. Sebelum ni, dalam masa 7.30 malam baru dia boleh pulang. Semangat moral dia juga naik sebab kini dia hanya fokus kepada interaksi dengan customer, bukan menulis quotation berulang setiap hari. Hafiz pula kini boleh pulang seawal 7 malam daripada sebelum ni pulang 9 malam baru boleh pulang ke rumah. Kerja kreatif dia juga menjadi lebih power sebabnya kini dia hanya fokus kepada polish design itu saja dan bukannya start daripada awal. Untuk Pakcik Rashid, dia tetap pulang pada pukul 7 malam tetap sama kerana kerja dia tak berubah langsung dan AI tak sentuh role dia. Manakala Iqbal juga sama, pulang pukul 7 malam sama macam Pakcik Rashid. Dan Kak Ros sebagai pemilik bisnes dapat pulang pada pukul 8 malam daripada sebelum ni 10 malam baru boleh pulang ke rumah. Dia masih owner syarikat. Tugasan vendor management dan strategi bisnes masih diuruskan oleh Kak Ros kerana AI tak boleh handle tugasan tu. Tapi kini kerja admin yang membuatkan dia pulang lewat malam tu dah hilang. Jadi untuk minggu ni saya nak anda buat audit kecil untuk syarikat anda. Pilih satu staff, minta dia senaraikan task harian dia. Semua benda yang dia buat dari mula kerja pada awal pagi sehinggalah sampai tutup kedai. Tak perlu detail panjang lebar, cuma berikan bullet point sahaja. Bila senarai task-task siap ditulis, tanta task yang mereka buat secara berulang atau repetitive work yang tidak perlukan pertimbangan manusia dan sememangnya tugasan yang staff pun benci buat. Jika ada task yang fit ketiga-tiga kriteria ini, itu adalah calon yang paling sesuai untuk diuruskan oleh AI. Cuba masukkan hasil prompt untuk task itu kepada ChatGPT atau Claude minggu hadapan. Train staff anda itu dengan format yang dihasilkan oleh AI dan lihat berapa banyak masa yang telah digunakan. Lepas tu anda tanya sendiri staff itu, adakah dia terasa terancam atau dia rasa lega dengan bantuan AI? Jawapan dia akan menunjukkan bahawa framing untuk pelaksanaan AI sebagai kerja anda sememangnya tepat atau tidak. Dalam episod 5, saya akan tunjukkan salah satu use case popular yang SME tanya saya, iaitu macam mana AI boleh balas WhatsApp customer secara automatik dengan maklum balas yang tidak kaku dan tidak berbau robotik. Best bukan? Sampai jumpa minggu hadapan. Saya Nik Muhammad Zulfadli dan ini adalah Cakna AI.